Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya minta sahabat-sahabat doakan kesihatan saya supaya kembali pulih. Hari ini saya ingin membantah perkataan ataupun pegangan ataupun akidah Allah wujud tanpa tempat dengan menggunakan tradisi Abrahamite. Sebelum itu, kita dengar dulu video ni. Hujah, akidah Allah tak bertempat ni akidah Syiah. Dia kata ini kita ambil daripada akidah Syiah. Tak betul, kerana ini kesepakatan di antara firaq Islam. Dalam masalah lain mereka berbeza pandangan, tapi dalam masalah Tuhan tak bertempat ni itu sepakat. Bukan hanya Ahlus Sunnah, bahkan Syiah, Mu'tazilah mengatakan hal yang sama. Syiah juga percaya dengan maujud bila makan, betul tak? Itu kita percaya maujud bila makan lah, betul. Okey. Jadi kalau dalam maujud bila makan ni, kalau dalam Syiah macam mana bang diterangkan? Manalah tahu kok beza dengan Syairah punya. Allah itu wujud bila makan disebabkan oleh kerana apa? Yang pertamanya Allah itu dia mendahului ada sebelum kita katakan Allah ciptakan apa-apa. Kami sebagai Kristian, kami ada imannya di dalam hal Allah tidak bertempat. Hanya makhluk yang bertempat, yang perlukan tempat. Allah ada sebelum segala sesuatu termasuk tempat. Allah ada dulu sebelum tempat ada, sebelum dimensi ada, sebelum waktu ada. Maka Allah tidak bertempat. Okey, clear. Daripada tiga kumpulan yang besar lah, Aswaja, daripada Syiah dan juga daripada Kristian. Saya akan membantah mereka dengan tradisi Abrahamite. Ini adalah episod yang pertama. Episod yang kedua, saya akan membantah dengan tradisi Orientalis dan juga tradisi apologetik. Hari ini saya akan membantah dengan tradisi Abrahamite. Ada orang tanya, valid kah untuk kita membantah dengan tradisi Abrahamite? Kenapa tak valid? Dalam Quran dah sebut. Saya ambil pendek saja daripada surah Al-Hajj ayat 78. Kita tengok apa yang Allah firmankan kat situ. Saya ambil panjang ni saja. Iaitu agama bapa kamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dari dulu. Sebab tu kita nak tengok yang betul-betul beriman dengan Allah tu, mereka beriman macam mana? Beriman dengan Allah bertempatkah? Ataupun beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ya. Kenapa saya menggunakan surah Al-Hajj ayat 78? Allah dah pesan dalam surah Al-Hajj ayat 78. Ikutlah agama bapa kamu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah belajar logik Aristoteles. Ya, memang betul. Jarak masa antara Nabi Ibrahim dengan Aristoteles lebih 1000 tahun. Lebih kurang dalam 1300 tahun macam itulah. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah kata Tuhan itu tiada arah, tiada dimensi, tiada jirim. Ibrahim kenal Tuhan yang maha tinggi. Maksudnya Nabi Ibrahim kenal melalui wahyu yang sampai kepada dia. Jadi, jikalau teologi korang ni lebih pening daripada ajaran Nabi Ibrahim, korang kena tanya, korang ni ikut Nabi Ibrahim atau ikut ahli falsafah Yunani? Jangan kata Quran tak pesan. Quran dah pesan dah. Dan ini pesanan aku untuk hampa. Okey, ada orang tanya apa itu tradisi Abrahamite. Jangan risau, jangan bimbang. Saya takkan gunakan perkataan-perkataan teknikal yang kompleks. Saya gunakan perkataan orang awam boleh faham. Saya senang faham, sahabat-sahabat pun senang faham. Okey, kita tengok sama-sama. Tradisi Abrahamite, the Abrahamite tradition, merujuk kepada agama-agama yang bersumberkan dari zuriat dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi Ortodoks, Nasrani Ortodoks dan juga Islam Salaf. Okey, kita tengok lagi. Karakter utama, ketiga-tiga karakter ni lah, yang kategori salaf lah. Ortodok tu salaf lah. Mereka berpegang kepada wahyu, yakni teks
sebagai punca kebenaran mutlak. Orang Yahudi yang Muslim, Nasrani yang Muslim, Islam yang Muslim, dia akan berpegang kepada wahyu, bukan berpegang kepada falsafah. Kita tengok lagi. Pandangan tentang Tuhan. Tuhan dalam tradisi ini, tradisi Abrahamaik, adalah Tuhan yang hidup, mendengar, melihat dan berinteraksi dengan sejarah manusia. Kritikan mereka yakni Yahudi Ortodok, Nasrani Ortodok dan Islam Salaf menolak Tuhan yang hanya wujud sebagai konsep abstrak dalam kepala ahli falsafah, khayalan ahli falsafah. Bagi mereka, jika wahyu kata Tuhan itu di atas arash atau di syurga, maka itulah hakikatnya, bukan sekadar metafora kosong. Okey, kita masuk kepada kritikan daripada Yahudi Ortodok, Nasrani Ortodok dan juga Islam Salaf. Sebelum tu kita tengok dia punya intro dulu. Ini adalah pertembungan yang sangat menarik kerana ketiga-tiga aliran ini, Yahudi Ortodok yakni Haredi dan Hasidim, Kristian Ortodok, Eastern Ortodok dan Islam Salaf Atsari berkongsi satu prinsip yang sama, yakni anti abstraksi, anti angan-angan dalam kepala. Mereka menolak konsep Tuhan tanpa tempat kerana ia dianggap sebagai produk keracunan falsafah yang menjauhkan penganut agama daripada Tuhan yang bersifat peribadi dan nyata. Saya pernah sentuh benda ni tentang Tuhan personal dan impersonal. Tuhan yang kepribadian nyata ataupun personal adalah di dalam wahyu. Tuhan yang abstrak ataupun impersonal ataupun dalam kepala otak punya angan-angan, yang tu Tuhan orang falsafah. Bukan Tuhan yang disebut di dalam wahyu utama. Kita mulakan dengan kritikan daripada Yahudi Ortodoks. Konsep Shekinah dan Kevod. Bagi Yahudi Ortodoks yang berpegang teguh pada teks Tanakh dan Talmud, Tuhan bukanlah satu entiti matematik yang abstrak, kehadiran nyata. Mereka percaya pada konsep Shekinah, kehadiran Tuhan yang menetap. Tuhan berada di Baitul Maqdis, berada di antara kerubin pada tabut perjanjian. Ini kepercayaan Yahudi Ortodok. Kritikan terhadap Maimonides. Golongan tradisionalis Yahudi seperti penganut Kabbalah awal mengkritik Maimonides yang cuba menafikan lokaliti Tuhan. Bagi mereka, jika Tuhan tidak mempunyai tempat dalam erti kata kemuliaan, yakni kevod, maka doa manusia tidak mempunyai hala tuju. Doa kita naik ke atas ke turun ke bawah? Tanya tu je. Tak apa, nak jawab pun boleh, tak mau jawab pun tak apa. Hujah. Mereka bertanya, jika Tuhan tidak mempunyai tempat, mengapa kita perlu menghadap ke arah Baitul Maqdis? Bagi mereka, menafikan lokasi Tuhan adalah satu bentuk penafian terhadap sejarah suci, di mana Tuhan berinteraksi secara fizikal dengan para nabi. Dengan siapa yang masyhur? Dengan Nabi Musa. Mesti ada yang akan tanya, kenapa Yahudi Ortodok punya ayat pelik sangat? Ya, sebab kitab mereka dah diubah. Tetapi satu benda kita kena ingat, Allah istiwa di atas arash tu dah disebut daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu pokok utama akidah Islam. Okey, kita tengok yang kedua, kritikan daripada Kristian Ortodoks. Tuhan yang transcendence tapi lokal dalam tenaga. Kristian Ortodok Timur mempunyai pendekatan unik yang berbeza dengan Katolik Barat. Mereka membezakan antara esens, yakni zat dan energi, tindakan atau kesan atau kekuasaan. Tuhan yang hidup.
mereka menolak hujah God is spaceless, yakni Tuhan tak ada ruang. Yang bersifat kering, bagi mereka Tuhan itu omnipresent, hadir di mana-mana. Tetapi secara serentak, Tuhan mempunyai arash ataupun syurga sebagai tempat kediamannya yang hakiki. Kritikan terhadap skolastik, ulama-ulama lah, ulama depa lah, ataupun kita kata paus atau father, mereka menganggap usaha menentukan Tuhan tanpa tempat menggunakan logik Aristoteles sebagai kesombongan intelektual. Tuhan tidak boleh dikurung dalam definisi space loss. Ni yang duk cerita itu ni. God absolutely nothingness. Maknanya kalau kita menggunakan perkataan kita untuk mendefinisikan Tuhan ataupun Allah, definisi kita tidak menepati hakikat ketuhanan. Sebab tu Allah larang dalam surah Ali Imran, jangan takwil. Okey, kita tengok lagi. Atau placeless, benda yang samalah. Kerana itu juga merupakan satu bentuk had logik yang manusia ciptakan untuk Tuhan. Sebab tu saya kata, Tuhan ni kalau kita definisi macam mana pun tak kena, tak betul. Berhenti takat wahyu. Alhamdulillah. Inkarnasi. Hujah paling kuat mereka adalah jika Tuhan tidak bertempat, maka Yesus bukan Tuhan. Kerana Yesus mengambil ruang bagi mereka, kebolehan Tuhan untuk berada di satu tempat adalah bukti kekuasaannya, bukan kelemahannya. Walaupun cara penolakan tu berbeza mengikut pahaman masing-masing Yahudi, Nasrani dan Islam. Tetapi konsep mereka adalah menolak Tuhan tanpa tempat dengan hujah dan dalil daripada kitab masing-masing. Hujah Yahudi dan Nasrani nampak agak pelik sebab kitab Taurat dan Injil dah diubah. Bila diubah, Kristian Ortodok ni tetap berpegang kepada Ortodok, yakni Allah di langit, di syurga, di arash. Okey, yang ni kritikan daripada Islam Salaf ataupun akidah aliran Atsari, kritikan Ulu dan Al-Fawqiyah. Dalam Islam, aliran Salafi ataupun Atsari seperti hujah Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim adalah pengkritik paling lantang terhadap Asy'ariyah Mutakallimin dan Maturidi Bosra dalam isu ini. Hujah fitrah dan akal. Mereka berhujah secara fitrah. Manusia mengangkat tangan ke langit jika Tuhan tanpa tempat atau di mana-mana, maka perbuatan menghadap ke atas adalah satu kebodohan. Masalah makdun ataupun ketiadaan. Salah mengkritik bahawa mutakallimin sebenarnya sedang menyembah ketiadaan. Sebab tu mereka kata Asy'ariyah tak ada Tuhan. Janganlah marah. Sesuatu yang tak boleh dikatakan di atas, bawah, kiri, kanan, dalam atau luar alam adalah definisi bagi sesuatu yang tak wujud, yakni makdum. Nanti orang kata, aku berpegang kepada Allah bertempat. Aku nak declare. Bagi aku, Allah tu aku tak tahu bertempat ke, tak bertempat ke, aku tak tahu. Sebab Allah tak pernah sebut. Jadi aku berhenti takat tu lah. Bertempat tak bertempat, hakikat diri Allah, urusan Allah, bukan urusan aku. Okey, kita tengok lagi. Tanzih yang salah. Mereka menganggap wujud tanpa tempat adalah bentuk taktil, penghilangan sifat. Mereka berkata, kami mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, yakni tasbih. Tetapi kami tidak menghilangkan sifatnya sebagai yang maha tinggi Al-Ali yang berada di atas. Dalam masa yang sama, mereka kata Allah ada jihah di atas. Asy'ariyah. Okey, ini aku nak tunjuk sikit lah kepada geng Asy'ariyah, Syiah maupun Kristian yang berpegang kepada Tuhan ataupun Allah yang tak bertempat. Ini hakikat dah.
hujah hampa jadi bahan gelak kepada golongan yang berpegang kepada tradisi Abrahamai. Kita tengok sama-sama. Perbandingan kritikan bahan tawa, sasaran kritikan, dan mengapa ia dianggap bodoh. Kritikan terhadap falsafah Yahudi Hellenistik kerana menjadikan Tuhan sekadar idea dan menafikan mukjizat sejarah. Seolah-olah Tuhan tu rasa nak bagi ada, tapi Tuhan tu tak buat apa-apa. Kritikan terhadap skolastik Aquinas, tokoh lah tu, paus dia tu, dan juga golongan Katolik. Mereka menggunakan logik kafir Yunani untuk menjelaskan hakikat pencipta. Kalau Allah tu nak dijelaskan secara logik manusia, penjelasan kita langsung tak menepati hakikat ketuhanan. Sasaran kritikan kepada mutakallimin ataupun Asy'ariyah mutakallimin dan Maturidi Busra. Pasal apa mereka dianggap bodoh? Kerana mencipta definisi tempat sendiri, lalu menafikan Tuhan berada di atas arash berdasarkan definisi tersebut. Last sekali, ini penggulungan hujah saya, kritikan ortodok maupun salaf. Itu definisi kamu. Kami tidak kata Tuhan dilingkungi tempat. Kami kata Tuhan kami berada di atas ciptaannya, syurga, arash, langit dengan cara yang layak baginya. Dengan menafikan tempat, kamu sebenarnya menafikan kewujudan Tuhan itu sendiri demi menyelamatkan definisi logik yang kamu pinjam daripada orang Yunani. Satu benda lah saya nak cerita. Sebenarnya Aristotle membantah agama-agama lain yang mengambil pahaman mereka lalu disandarkan kepada akidah mereka. Aristotle membantah 13 perkara terhadap orang-orang agama. Kalau zaman Aristotle hidup tu, makna kata di zaman agama Yahudi yang mengambil falsafah Yunani masuk ke dalam falsafah Yahudi dengan 13 kesalahan. Tetapi yang popular 10. Sebab tu saya duk kata sebelum ni, Yahudi, Nasrani, Islam ambil sifat-sifat makhluk di dalam falsafah Yunani lalu dimasukkan ke dalam kepercayaan agama masing-masing. Tetapi yang paling fatal adalah agama Islam. Ambil sifat-sifat makhluk daripada falsafah Yunani seperti without beginning ataupun qadim, ousia, yakni berdiri dengan sendiri, unmoved mover ataupun first cause sebagai wujud tak bertempat. Ketiga-tiga ni adalah sifat makhluk di dalam falsafah Yunani lalu dimasukkan ke dalam Islam, diletakkan kepada sifat Allah. Itu fatal dia. Video ni ada sambungan lagi, yang mana selepas video ni saya akan mengkritik wujud tanpa tempat ni dengan kaedah orientalis dan juga kaedah apologetik. Sekian, Assalamualaikum.